Gaya elit, hutang melilit. Aku sembunyi di balik hutangku. Iya, jadi bibian aku warna pink. Jadi Pak Eko. Ya Allah, tu jangan yang tipik kamarilah lagi hutang. Nak do pitih lagi ni kau doa. Liftik nala nak habis lo kau leh ha. Nanda doa oh ya. Sia yang alun pikutir ko. Pala. Inur ala. Iyum ala. Oh iya, aku lupa mencatat Kala potong, oh iya. Utang nana lun leh. Utang nana 5 tahun na di bayi-bayi nyodo. Segeram pit kutip kau manana. Bisa ko dah. Manana teh aku nyo. Do di bayi calia lah. Awak bepiyak dengan talok dek beko. Dah 5 tahun bisa padian mediko ko dah. Nyoh na bisa, tak bisa na memayu-mayu tang gini doh. Na tu fokus untuk mapun liftik na kwa, buku na rancak kwa bibian na yang meh ong kwa. Kamana beko dah berondok ya? Terlai di buan tipik doh. Penting na tu dah. Aku ya nana tu latihan pit mencari. Assalamualaikum. Tak ber. Hi everybody, how are you today? Laju di nanam pada pit le, apa kabar? Alhamdulillah sehat teh. Hampir kasih kau nak lagi hutang nana, lalu menanam pada pit. Utang na manon teh. Jangan pura-pura lupa ingatan oleh nana. Kadang-kadang bandel dulu 5 tahun. Perasaan mana ada utang na don teh yang Lihat mana buku pada nana tuh utang nana 5 tahun silam masih lahir setetan empit. Indak salah tuh don teh. Nampak nana kodo, cara pakai ince mato nana tuh kadang-kadang buduan ince mato nana tuh. Utang nana tuh masih banyak di situ, nak pernah nana semua do. Utang nan mana ante? Utang nana perasaan nana lah lunas. Dan bandai tele nana muat hampir menunggu 5 tahun ke. Ini pura-pura hilang ingatan lah. Utang na mana ante? Utang nana 5 tahun silam tuh kadang-kadang mana dulu. Utang kan di mana nana mati pula. Iyo pula cuma saya utang dulu pula yo. Iyo ante. Ay nampak din siya matonan na ito nyo kan. Utang na lupo-lupoan, gincu lay taba. Badak tabali, skincare tabali. Utang 5 tahun na doon na nabibayi ito. Tunggu ente. Nana pai pinjam dulu kan chip ya. Utang lo ya, bila nana bayi na salah kau tuh lah itu chip. Ay dapat kau tuh. Nana soalnya itu dapat tuh nyente, jadi dia ente ya. Nah coba dulu ya meminjam kan chip tuh. Mudah-mudahan dapat chip ikinya kan. Sabot tuh, sam tuh dengan ente. Ya, Salah, sabar. nah jangan peduto juga ada kempit lah. Enggak, ya sedih. Saya cuma jual tele ya, biar na yang mantap mante. Biar tentunya sesusah sampai ke rumah na kan. Biar jangan tipu beko darah tinggi ante tuh ya, apa menagih kamari ya, tunggu tuh ya cuma Iya. Kalau dulu percaya ante, malah kawanan na ke tabek licik ya. Lah. Yo, tang ko anak ya deh itu. Narumpui patambah-tambah yo. Narumalu ni sudah lah. Dak lape-lape dari malate rumpui yo. Dapat tetangga kelera waban kabeh. Nang kacak dan yo, nambah tang lah yo. Sana den tantu den ka mga kwa. Nya mangelu sibuk mangelu. Apo do sinanabat lado. Lado do. Duit din pa sa Trakia kada keluhan. Duit niya tayo na
bala itu. Tapi tetangga anak no. Tetangga bala dengan. Ini tadi luka selesai malate he. Icip. Hai Nicip, kembali bersama Nana di sini. Nak macam latiak ko dah kek ko. Jangan mencucuk ko kamari ko. Jangan mengelu ko kadan le. Ada serang sama utak ko. Ko den tabeh lu ko. Tak tu dan dia mengelu. Do barang. Daden ako kaubo-umbuak. Do aden na tahu yang perangai ko tu nana. Naka mengelu ko kaden. Nampak di kau kiluhan di duit Stop sana lah dulu, stop. Sabarlah Nicip. Dah adanya kau membuat kicik dan ada yang kau nak ingat dah. Ada nak meninggang kau sen kau nana. Kamari tiuk mengeluh pandai kau mau buat. Dah haruslah kau mengicik tu made ko. Mengicik tu made tu harus mau goyang made tu. Banyak nak cerita kau. Sabar lah Nicip. Tengok lacak macam halo. Ya. Ada kau nak meninggang kau pa. Kasihan yang kuit nak kurang kau. Mangga kau cincang lihat dan. Hei Nicip, perkenalkan namanya Ante Ipit, retenir janda yang baru pindah di kampung kita. Pindah ke kampung kemari lah, malah lapor ke gaden. Bang kau bantu orang nak karya posen, bantu kucang kena ligusen kau. Ipit namu kau. Kau jando kau. Kau je laki dalam kau lawan. Tujuan tu kemari pengen meminjam piti kak Nicip. Jangan ibu aku bekot. Kau ada langkah terus pada pang kau lagi cek ni tengok latihan sambil mengicip sambil bergoyang bantu apa lah kau. Tu kemana kau baru sahol Nicip? Kau nak dodo nana lagi cek mana tiok kemari ke rumah dia matenggang tarwe, mangelu tarwe. Saya lihat aku baju kau rancak, sarawak kau rancak, tai kau rancak, gincu serta bantah. Andai kau nak utang lo kau. Kau siapa namu tadi? Ipit namu kau. Coba saya lihat dan tangan tu. Ada kalau nak kasih agak si nana aku lalamu bertetangga dan kau calon-calon ka manyiso lo kaden tetangga nang surang ko banyak cerita ko. Saya lihat Mano. Marah di kau ko. Nanti gue boleh mati ni Cip. 23.500 ya 23.500 yang kau minta tu. Iya kan utang juga nama ni Cip. Aku bakal biar lo kau bakawan made tu rentenir galad dia bala ko. Dah ada aku kusak-kusak dah. Kau cek. Sagi kau utangnya parah lo kau minta kau dang. Kami cek kau lai. Aduh dia mati utang ni Cip tak sesolo. Nak kau cek yo lah. Utang mang bagi gincu taba-taba bantu teman jangan kau yo kajantam jangan kau sampiang kau. 3.500 ini kuah. Ada surutak dia sama kini tak kemalu dengan puan mengicek boleh. Wah, 2.000 3.000 mati tahun besok ada bayi banyak cerita kau. Iya bayi ni. Iya. Kalau kemari kalau uruna baru-baru jadi tangga dan tolong kontang kau nak pisang dan bedusin nana kalau tidak dinusia kau dari komplek kau terangan pakatulia tu. Peraturan lain mata ni. Ada yang peraturan, lihat ada yang keperlu RT-nya banyak nak cerita kalian kau ndak ada yang kau bawa aku utang kau tolong ya. Malu lah yang dia tadi gua. Nak cerita. Kita ben boleh. Dah nak kena keluar tempat dah. Dalam pesta tak ada. Lepas sini kalian. Ini si kocek kau dia kerja kau dia tak ben ya. Nak ceritanya. Dia nak dia pun. Nanya itu. Kau dah dapat lo tetangga nak kami itu jando lo tu. Ada jangan sampai laki dia dan biar jando galad dia tu. Rentenir lo kironya. Oi nak kayu tu dah. Harus hati-hati je ni kau. Iyalah Nana ngeri-ngeri sedap. Sia ni Cip tu Nana. Tahu ante nak? Nicip tu ketua segala ketua di kampung ko. Alah tak semua banyak tanya ante yang penting kan utang nak kan lunas tinggal 3.500 lagi dah. Apa leh? Ulang lah leh. Lunas utang nanya.